Adakah kaki anda sentiasa sakit walaupun sudah mencuba segala-galanya? Jawapannya mungkin tersembunyi di dalam bilik tidur anda. Tidur anda malam ini boleh menentukan sakit kaki anda esok. Hubungan ini pasti akan mengejutkan anda sepenuhnya. Berjuta-juta warga emas mengalami sakit kaki, kekejangan, dan kaki gelisah setiap malam. Penyelesaiannya bukanlah pil lain, tetapi memahami kesan kuat tidur terhadap kesihatan kaki. Selepas umur 60 tahun, 70% warga emas mengalami sakit kaki secara berkala. Kebanyakan menyalahkan artritis atau penuaian. Namun, kajian menunjukkan kualiti tidur yang buruk secara langsung menyebabkan dan memburukkan sakit kaki. Hari ini kami akan mendedahkan 5 kesilapan tidur yang menyebabkan sakit kaki anda, posisi tidur yang optimum, serta tip bonus untuk membina tabiat tidur yang sihat. Semasa tidur nyenyak, badan anda membaiki tisu otot, mengurangkan keradangan, dan memulihkan peredaran darah ke kaki anda. Tanpa tidur yang berkualiti, kaki tidak akan sembuh dengan baik. Kesakitan akan terkumpul setiap hari dan semakin teruk dari masa ke masa. Tidur yang buruk mencipta kitaran buruk, kesakitan mengganggu tidur, tidur yang buruk memburukkan kesakitan, dan kesakitan yang lebih teruk semakin mengganggu tidur. Untuk memutuskan kitaran ini, anda perlu memahami dengan tepat bagaimana tidur dan sakit kaki saling berkaitan secara asas. Kesilapan tidur nombor 1. Tidur dalam posisi yang salah. Posisi tidur anda memberi kesan besar terhadap peredaran darah kaki, tekanan pada saraf, dan penjajaran tulang belakang. Posisi yang salah boleh menyebabkan sakit kaki, kebas, dan kekejangan pada waktu pagi secara pasti. Tidur menelentang menekan bahagian bawah belakang anda, memulas tulang belakang secara tidak semula jadi, dan mengehatkan aliran darah ke kaki. Posisi ini menjamin sakit kaki pada waktu pagi, sakit belakang, dan kekejangan keseluruhan badan. Tulang belakang anda mempunyai lengkungan semula jadi yang memerlukan sokongan semasa tidur. Tidur menelentang meratakan lengkungan ini, memberi tekanan pada otot, menekan saraf, dan mengurangkan peredaran darah. Tanda-tanda anda tidur dalam posisi yang salah termasuk bangun dengan sakit kaki, kebas pada kaki, sakit belakang bawah, sendi kaku, dan rasa tidak segar walaupun sudah tidur 8 jam. Posisi tidur anda menggagalkan proses pemulihan badan. Posisi tidur terbaik untuk mencegah sakit kaki. Tidur terlentang dengan bantal di bawah lutut. Posisi ini mengekalkan lengkungan tulang belakang, mengurangkan tekanan, dan menggalakkan peredaran darah optimum ke kaki sepanjang malam. Meninggikan lutut sedikit membuka sudut pinggul, mengurangkan tekanan pada bahagian bawah belakang, dan meningkatkan aliran darah kembali ke jantung dengan lebih efisien. Perubahan mudah ini mampu mengubah kesihatan kaki anda dalam semalam. Tidur mengiring juga berkesan. Letakkan bantal di antara lutut untuk mengekalkan penjajaran pinggul dan mengelakkan kaki atas menarik tulang belakang ke sisi. Ini melindungi kesihatan belakang dan kaki secara serentak. Jangan tidur dengan kaki lurus sepenuhnya. Posisi ini memberi tekanan pada bahagian bawah belakang dan mengehatkan peredaran darah. Sentiasa gunakan sokongan lutut, walaupun sekadar tuala yang digulung boleh membantu jika anda tiada bantal. Soalan, bagaimana pula jika tidur dengan kaki bersilang? Jangan tidur dengan kaki bersilang. Menyilangkan kaki menekan saraf dan saluran darah, mengehatkan peredaran, dan menyebabkan kebas serta kesemutan. Tip bonus, angkat kaki selama 15 minit sebelum tidur. Baring terlentang dengan kaki bersandar pada dinding atau di atas bantal. Ini membantu mengalirkan cecair yang terkumpul, meningkatkan peredaran darah, dan mengurangkan bengkak dengan ketara. Kenali Dorothy, 71 tahun.
Dia bangun setiap pagi dengan kekejangan kaki yang menyakitkan dan kebas. Terapi fizikal membantu buat sementara, tetapi kesakitan sentiasa kembali. Dia berasa putus asa dan terdesak untuk mencari kelegaan. Pakar tidur Dorothy mendapati dia tidur menelentang, memulas tulang belakangnya dengan teruk. Dia diajar tidur terlentang dengan sokongan bantal di bawah lutut. Perubahan posisi yang mudah, tetapi ia mengubah segalanya dalam beberapa hari. Hanya selepas seminggu mengamalkan posisi tidur yang betul, kekejangan kaki Dorothy pada waktu pagi hilang sepenuhnya. Selepas 2 minggu, kebasnya turut hilang. Kini, dia bangun setiap hari dengan segar, bebas sakit, dan bertenaga. Soalan, adakah jenis tilam yang saya tidur boleh mempengaruhi kualiti tidur saya? Keteguhan tilam anda memang sangat penting. Tilam yang terlalu lembut membolehkan tulang belakang tenggelam, tilam yang terlalu keras pula menimbulkan titik tekanan. Tilam sederhana ketat menyokong penjajaran tulang belakang sambil menampung titik tekanan, sekaligus membantu kebanyakan warga emas tidur tanpa kesakitan. Ganti tilam anda setiap 7 hingga 10 tahun. Tilam yang sudah lusuh kehilangan sokongan, menghasilkan permukaan tidur yang tidak sekata dan memberi tekanan pada tulang belakang serta kaki setiap malam. Umur tilam anda mungkin menjadi punca peningkatan sakit kaki. Tekan butang suka untuk membantu warga emas lain mengetahui maklumat ini. Jutaan orang mengalami sakit kaki tanpa memahami peranan penting tidur. Mari bantu mengakhiri penderitaan yang tidak perlu malam ini. Kesilapan tidur nombor 2, tidur dengan kaki sejuk. Suhu sejuk menyempitkan saluran darah, mengurangkan peredaran darah dengan ketara. Peredaran yang lemah menyebabkan kekejangan, sakit, kebas, dan kaki gelisah sepanjang malam. Kehangatan amat penting. Apabila kaki menjadi sejuk, saluran darah mengecil untuk mengekalkan haba teras badan. Mekanisme survival ini mengurangkan oksigen dan nutrien yang sampai ke otot kaki, menyebabkan kekejangan berulang. Kaki anda memerlukan kehangatan yang konsisten untuk memastikan peredaran darah optimum semasa proses pemulihan tidur. Suhu sejuk mengganggu penyembuhan, mencetuskan kekejangan, dan menghalang tidur nyenyak yang mendalam yang amat diperlukan oleh tubuh untuk kesihatan kaki. Tanda-tanda masalah kaki berkaitan sejuk termasuk kekejangan pada waktu malam, kaki gelisah, terjaga kerana kaki sejuk, menolak selimut untuk mencari kehangatan, dan kekejangan pada waktu pagi. Ramai warga emas tidak menyedari bahawa suhu secara langsung menyebabkan kesakitan mereka. Pastikan suhu bilik tidur anda berada antara 65 hingga 68 darjah Fahrenheit. Terlalu panas mengganggu kualiti tidur, terlalu sejuk mencetuskan masalah kaki. Julat suhu yang tepat ini menyokong tidur nyenyak dan peredaran darah kaki dengan sempurna. Pakailah stokin yang selesa semasa tidur. Tabiat mudah ini mengekalkan kehangatan kaki, meningkatkan peredaran darah, dan memperbaiki kualiti tidur dengan ketara. Pilih stokin yang longgar supaya tidak menekan peredaran di sekitar buku lali. Gunakan selimut ringan yang boleh bernafas tetapi masih mengekalkan kehangatan dengan baik. Selimut berat menekan kaki, menghalang pergerakan dan peredaran darah. Lapisan ringan memberikan kehangatan tanpa tekanan, menyokong peredaran darah kaki yang sihat sepanjang malam. Kenali Robert, 69. Kakinya sering mengalami kekejangan yang teruk sehingga membangunkannya setiap malam. Dia telah mencuba magnesium, kalium, dan ubat-ubatan lain, tetapi tiada yang berhasil. Musim sejuk menjadi penyeksaan mutlak setiap malam. Dr. Robert bertanya tentang suhu bilik tidurnya. Robert mengekalkan rumahnya pada 60 darjah untuk menjimatkan kos, terlalu sejuk untuk kesihatan kaki. Dia menaikkan termostat ke 67 darjah dan mula memakai stokin semasa tidur.
Hanya dalam 3 malam, kekerapan kekejangan Robert berkurangan dengan ketara. Selepas 2 minggu, kekejangan berhenti sepenuhnya. Kini dia tidur dengan nyenyak walaupun musim sejuk. Suhu memang membuat perbezaan besar. Soalan, selain suhu bilik, faktor lain apakah yang boleh saya kawal di bilik tidur saya untuk meningkatkan kualiti tidur? Suhu, kegelapan, bunyi, dan kualiti udara memberi kesan besar terhadap kualiti tidur dan pencegahan sakit kaki. Mari kita bincangkan setiap satu dengan lebih terperinci. Nombor 1, kegelapan. Seboleh mungkin, pastikan bilik tidur anda benar-benar gelap. Walaupun sedikit cahaya boleh mengganggu peringkat tidur nyenyak di mana tubuh melakukan proses pemulihan. Gunakan langsir gelap sepenuhnya atau penutup mata. Kegelapan merangsang penghasilan melatonin yang penting untuk proses penyembuhan. Anda juga harus mengelakkan pendedahan kepada cahaya biru 2 jam sebelum tidur. Telefon, tablet, dan televisyen memancarkan cahaya biru yang menekan penghasilan melatonin, melambatkan waktu tidur, dan mengurangkan kualiti tidur nyenyak. Ini mengganggu proses pemulihan kaki dengan ketara. Nombor 2, bunyi. Gunakan bunyi putih atau penyumbat telinga untuk menapis bunyi yang mengganggu. Bunyi yang bising memecah tidur, menghalang peringkat tidur nyenyak di mana pemulihan kaki berlaku. Bunyi latar yang konsisten atau suasana senyap menyokong tidur penyembuhan tanpa gangguan. Nombor 3, kualiti udara. Pastikan kualiti udara di bilik tidur anda baik sebelum tidur. Habuk, alergen, dan udara kering boleh merengsakan saluran pernafasan, menyebabkan gangguan pernafasan yang memecah tidur. Gunakan penapis udara dan pelembap untuk mengekalkan udara yang bersih dan selesa, menyokong tidur berkualiti serta proses penyembuhan. Langgan saluran kami untuk lebih banyak penyelesaian kesihatan warga emas. Kami berkongsi nasihat praktikal berasaskan sains yang benar-benar berkesan untuk masalah sebenar yang dihadapi warga emas setiap hari. Kesilapan tidur nombor 3, dehidrasi sebelum tidur. Ramai warga emas sengaja mengelakkan minum air selepas makan malam untuk mengurangkan keperluan ke bilik air pada waktu malam. Dehidrasi ini secara langsung menyebabkan kekejangan kaki, kesakitan, dan masalah peredaran darah sepanjang malam. Otot anda terdiri daripada 75% air. Apabila dehidrasi, sel otot tidak dapat berfungsi dengan baik, elektrolit menjadi tidak seimbang, dan saraf terganggu menyebabkan kekejangan yang menyakitkan. Penghidratan amat penting untuk kesihatan kaki. Tanda-tanda dehidrasi pada waktu malam termasuk kekejangan kaki, terutamanya antara pukul 3 hingga 5 pagi, mulut kering ketika bangun, air kencing berwarna gelap pada waktu pagi, sakit kepala, dan rasa mengantuk walaupun telah tidur mencukupi. Minum 16 auns air 2 jam sebelum tidur. Waktu ini membolehkan air diserap dengan baik sambil memberi masa kepada pundi kencing untuk dikosongkan sebelum tidur. Kaki anda kekal terhidrat sepanjang malam tanpa perlu kerap ke bilik air. Letakkan air di atas meja sisi katil anda. Jika anda terjaga untuk ke bilik air, minum beberapa hirup air. Ini membantu mengekalkan penghidratan sepanjang malam. Elakkan alkohol dan kafein selepas pukul 3 petang. Kedua-duanya meningkatkan keperluan ke bilik air pada waktu malam dan memburukkan dehidrasi. Ia juga mengganggu peringkat tidur nyenyak di mana pemulihan kaki berlaku dengan paling berkesan. Masalah berganda. Kenali Margaret, 73. Setiap malam pada pukul 4 pagi, dia mengalami kekejangan kaki yang teruk seperti jam. Dia berhenti minum air selepas pukul 6 petang untuk mengelakkan ke bilik air. Kesilapan klasik. Dr. Margaret menerangkan kaitan antara dehidrasi dan kekejangan. Dia mula minum air sehingga pukul 7 malam dan meletakkan air di sisi katilnya.
Hanya dalam 5 malam, kekejangan kaki Margaret pada pukul 4 pagi berkurangan dengan ketara. Selepas 2 minggu, ia hilang sepenuhnya. Kadang-kadang dia terjaga untuk ke bilik air, tetapi minum sedikit air dan kembali tidur dengan nyenyak. Kesilapan tidur nombor 4, mengabaikan kekurangan magnesium. Magnesium membantu merehatkan otot, mengawal fungsi saraf, dan mencegah kekejangan. 75% rakyat seluruh dunia mengalami kekurangan magnesium, terutamanya warga emas yang menghadapi masalah penyerapan. Adakah anda pernah mengalami mana-mana kesilapan tidur ini? Kongsi cerita anda di ruangan komen. Pengalaman anda mungkin membantu orang lain menyedari masalah mereka dan menemui kelegaan daripada bertahun-tahun penderitaan yang tidak perlu malam ini. Tubuh anda memerlukan magnesium untuk merehatkan otot selepas pengecutan. Tanpa magnesium yang mencukupi, otot kekal tegang, menyebabkan kekejangan yang menyakitkan, kaki gelisah, dan ketidakmampuan untuk masuk ke peringkat tidur nyenyak yang menyegarkan. Tanda-tanda kekurangan magnesium termasuk kekejangan kaki pada waktu malam, kaki gelisah, insomnia, kegelisahan, degupan jantung tidak teratur, dan kebas. Ramai warga emas mengalami gejala ini tanpa menyedari bahawa kekurangan magnesium adalah punca kesemuanya. Makanan yang kaya dengan magnesium termasuk sayuran berdaun gelap, biji labu, badam, kacang hitam, coklat gelap, dan avocado. Mengambil makanan ini setiap hari membantu mengekalkan tahap magnesium yang sihat secara semula jadi melalui pemakanan lengkap. Warga emas memerlukan 320 hingga 420 mg magnesium setiap hari. Kebanyakan hanya mendapat separuh daripada jumlah ini melalui diet sahaja. Suplemen sering menjadi perlu untuk memastikan kesihatan kaki dan kualiti tidur yang optimum. Magnesium glicinatir adalah bentuk terbaik untuk kekejangan kaki dan tidur. Ia diserap dengan baik, tidak menyebabkan masalah pencernaan seperti bentuk lain, dan khusus membantu merehatkan otot. Ambil 300 mg sebelum tidur. Kenali Thomas, 70. Kaki gelisahnya membuatkan tidur menjadi mustahil. Setiap malam dia berjalan-jalan di rumah, letih tetapi tidak dapat duduk diam. Isterinya tidur berasingan kerana pergerakannya sentiasa mengganggunya. Ahli neurologi Thomas menguji tahap magnesiumnya dan didapati sangat rendah. Dia mula mengambil magnesium glicinatir setiap malam dan memakan biji labu setiap hari. Walaupun skeptikal tentang penyelesaian yang begitu mudah, dia bertekad untuk mencuba selama sebulan. Dalam masa 1 minggu, masalah kaki gelisah Thomas bertambah baik dengan ketara. Menjelang minggu ke-3, simptom hampir hilang sepenuhnya. Kini dia tidur dengan tenang, isterinya kembali ke katil mereka, dan hubungan mereka pulih dengan indah. Soalan, saya mengambil pel tidur, adakah ia membantu atau memburukkan keadaan kaki saya? Kebanyakan pel tidur mengurangkan kualiti tidur nyenyak walaupun membuat anda tidak sedarkan diri. Ia menghasilkan tidur buatan, bukan tidur pemulihan. Bincangkan alternatif semula jadi dengan doktor anda. Soalan, bagaimana pula dengan tidur siang, adakah ia mempengaruhi pemulihan kaki pada waktu malam? Tidur siang singkat selama 20 minit adalah baik dan tidak mengganggu tidur malam. Tetapi tidur siang lebih daripada 30 minit atau selepas jam 3 petang boleh mengganggu kualiti tidur malam dengan ketara. Kesilapan tidur nombor 5, tidur dengan gula darah tinggi. Gula darah tinggi merosakkan saraf, mengurangkan peredaran darah, meningkatkan keradangan, dan menyebabkan rasa terbakar serta kesemutan yang menyakitkan pada kaki dan tapak kaki sepanjang malam. Malahan orang yang bukan penghidap diabetes juga boleh mengalami lonjakan gula darah pada waktu malam jika pilihan makanan malam mereka tidak sihat. Makan snack tinggi karbohidrat sebelum tidur, seperti biskut, ais krim,
atau keripik boleh menyebabkan keradangan dan mengganggu peredaran darah kaki semasa waktu tidur. Tubuh anda memperbaiki saraf dan saluran darah semasa tidur nyenyak. Gula darah tinggi menghalang proses pemulihan ini, menyebabkan kerosakan terkumpul setiap malam. Periksa gula darah puasa anda. Bacaan normal ialah di bawah 100, pradiabetes ialah 100 hingga 125, diabetes ialah lebih 125. Ketahui bacaan anda, ketidaktahuan membolehkan kerosakan saraf yang boleh dicegah. Elakkan makan 2-3 jam sebelum tidur. Ini membolehkan gula darah kembali normal sebelum tidur, membantu penghadaman lebih baik, dan memastikan tubuh menumpukan pada pemulihan daripada memproses makanan sepanjang malam. Jika anda perlu makan snack sebelum tidur, pilih pilihan yang kaya dengan protein tanpa karbohidrat, yogurt Greek, telur rebus, segenggam badam, atau keju. Protein menstabilkan gula darah tanpa menaikkannya secara berbahaya. Elakkan jus buah, buah kering, gula-gula, biskut, ais krim, dan keropok sebelum tidur. Makanan ini meningkatkan gula darah dengan mendadak, mencetuskan keradangan, mengganggu kualiti tidur, dan merosakkan saraf serta peredaran darah kaki sepanjang malam. Berjalan kaki sekejap selepas makan malam. Hanya 10-15 minit membantu tubuh memproses glukosa dengan berkesan, menurunkan gula darah secara semula jadi sebelum tidur. Tabiat mudah ini melindungi saraf dan peredaran darah kaki dengan ketara. Temui Linda, 67. Rasa terbakar pada kaki membuatnya berjaga setiap malam. Dia sering merendam kaki dalam air sejuk dengan harapan mendapat kelegaan. Doktornya berkata, hanya penuaian, tetapi dia tahu ada sesuatu yang tidak kena. Seorang doktor baru menguji A1C Linda, dia pradiabetes. Tabiat makan ais krim pada waktu malam menyebabkan gula darahnya melonjak setiap malam, merosakkan saraf secara beransur-ansur. Dia langsung tidak menyangka bahawa pencuci mulut manis itu sedang meracun sarafnya. Linda menghentikan makanan manis pada waktu malam dan mula berjalan selepas makan malam. Dalam sebulan, rasa terbakar berkurangan dengan ketara. Selepas 3 bulan, kesakitan hilang sepenuhnya dan A1C beliau turun kepada 5.6 dalam julat normal. Soalan, adakah sleep apnea boleh menyebabkan sakit kaki? Sudah tentu. Sleep apnea mengurangkan tahap oksigen, mengganggu tidur nyenyak, dan menyebabkan keradangan di seluruh badan termasuk kaki. Jika anda berdengkur kuat atau terbangun terengah-engah, lakukan pemeriksaan segera. Jika anda menghargai maklumat yang mengubah hidup ini, sila tekan butang suka. Beribu-ribu warga emas mengalami sakit kaki tanpa sebab kerana tidak memahami kaitan tidur. Suka anda membantu menyebarkan pengetahuan penting ini kepada mereka yang memerlukan. Sekarang mari kita bincangkan 5 rutin pagi yang baik untuk menyokong kesihatan kaki. Cara anda bangun dan memulakan hari memberi kesan kepada kaki anda sepanjang hari serta membantu menyediakan tubuh untuk tidur pemulihan pada malam berikutnya. Tabiat baik nombor 1, bangun secara lembut, elakkan jam loceng yang nyaring. Gunakan jam loceng simulasi matahari terbit supaya cahaya meningkat secara beransur-ansur dan membangunkan anda dengan lembut semasa fase tidur ringan. Terjaga secara mengejut akan merangsang peningkatan hormon stres, menyebabkan keradangan dan kesakitan meningkat sepanjang hari. Tabiat baik nombor 2, lakukan regangan di atas katil sebelum bangun. Perlahan-lahan buat putaran buku lari, bengkokkan lutut, dan regangkan kaki untuk membantu otot serta peredaran darah bersedia sebelum berdiri. Bangun secara tiba-tiba boleh menyebabkan pening, jatuh, dan kecederaan otot akibat tidak aktif sepanjang malam. Tabiat baik nombor 3, minum air sebaik sahaja bangun. Selepas 8 jam tanpa pengambilan air,
tubuh berada dalam keadaan dehidrasi. Mengambil air sejurus bangun membantu melancarkan peredaran darah, menyingkirkan toksin dalam badan, dan menyediakan tubuh untuk memulakan hari dengan baik. Tabiat baik nombor 4, dapatkan pendedahan cahaya terang dalam masa 30 minit selepas bangun. Cahaya matahari atau lampu dalaman yang terang memberi isyarat kepada jam biologi anda bahawa hari baru telah bermula, dan ini membantu meningkatkan kualiti tidur pada waktu malam 12 hingga 16 jam kemudian. Tabiat baik nombor 5, ambil sarapan tinggi protein. Protein boleh menstabilkan gula darah sepanjang hari, mengelakkan keinginan makanan manis pada waktu malam akibat lonjakan gula darah. Pilihan makanan pada waktu pagi memberi kesan besar terhadap kesihatan kaki pada malam hari. Kongsi video ini dengan sesiapa yang sedang mengalami sakit kaki, kekejangan, atau sindrom kaki gelisah. Maklumat ini boleh meningkatkan kualiti tidur dan kesihatan kaki mereka dalam beberapa hari. Pengetahuan adalah hadiah paling berharga yang boleh anda berikan kepada orang lain. Mari kita ulang kaji 5 kesilapan tidur yang menyebabkan sakit kaki. Kesilapan pertama, posisi tidur yang salah, terutamanya tidur meniarap. Penyelesaiannya, tidur mengiring ke belakang dan letakkan bantal di bawah lutut, supaya tulang belakang selaras dan peredaran darah kekal optimum sepanjang malam. Kesilapan kedua, kaki sejuk yang menghalang peredaran darah. Penyelesaiannya, pastikan suhu bilik tidur antara 65 hingga 68 darjah Fahrenheit, kira-kira 18-20 C, pakai stokin yang selesa, dan gunakan selimut yang sesuai. Kehangatan membantu peredaran darah pulih dan mencegah kekejangan yang menyakitkan setiap malam. Kesilapan ketiga, dehidrasi yang menyebabkan kekejangan dan masalah peredaran darah. Penyelesaiannya, minum 16 oz, kira-kira 480 ml, air 2 jam sebelum tidur, dan letakkan segelas air di sisi katil. Mengekalkan hidrasi boleh mencegah kekejangan yang mengganggu tidur antara jam 3 hingga 5 pagi. Kesilapan keempat, kekurangan magnesium yang menyebabkan kekejangan, sindrom kaki gelisah, dan kualiti tidur yang buruk. Penyelesaiannya, ambil makanan yang kaya dengan magnesium setiap hari, ambil suplemen magnesium glycinate, atau gunakan magnesium topikal. Otot yang lebih relaks membantu anda mendapatkan tidur pemulihan setiap malam. Kesilapan kelima, gula darah tinggi yang merosakkan saraf dan peredaran darah. Penyelesaiannya, elakkan makan 2-3 jam sebelum tidur. Jika perlu snack, pilih makanan tinggi protein dan elakkan manisan malam sepenuhnya. Gula darah yang stabil boleh melindungi saraf kaki yang berharga. Anda telah meluangkan 25 minit untuk memahami bagaimana tidur mempengaruhi sakit kaki. Pengetahuan ini boleh mengakhiri kesakitan bertahun-tahun dan memulihkan tidur tanpa kesakitan yang anda layak dapat. Komitmen anda terhadap kesihatan sangat mengagumkan. Terima kasih kerana menonton. Ingat, tidur berkualiti tinggi adalah sistem pencegahan semula jadi sakit kaki badan anda. Mulakan praktikan kaedah ini malam ini. Suka, langgan, kongsi, dan tidurlah dengan baik, kaki anda akan berterima kasih pada pagi esok.